Aku duduk tepi sungai ni, tengok monyet apa semua ni. Tiba-tiba teringat satu cerita. Korang ada masalah ni tak? Kereta korang kalau bila bawa, steering dia tegak ni. Tapi kereta korang mengalir ke kiri. Slow sikit. Okey, kalau kereta korang ni datang daripada negara left hand drive, kemungkinan anda perlu check dia punya alignment. Sebab kereta yang selalunya daripada negara dulu-dululah, daripada pengalaman saya, kereta yang datang daripada negara left hand drive tu, alignment dia memang untuk camber jalan yang macam ni. Sebab dia orang bawa kereta sebelah kanan kan. Jadi bila dia tegak, kita punya jalan macam ni. Sebab tu bila dah macam ni, kita rasa kereta tu ke kiri. Jadi check alignment untuk pastikan untuk kena dengan jalan raya Malaysia. Kamera macam ni. Okay.